Kalau nak laju, padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tekuk CNC untuk sesuai dengan carburetor ni, okey. Jadi dia ada carburetor Racing Wave 24mm, siap tengkuk CNC untuk saiz 24mm, dan akan dapat full set lah macam ni siapa yang order, okay. Sementara stiker CDT stok masih ada, kan CDT bagi free gift, okay. Jadi carburetor ni sesuai daripada spek 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62mm, okay. Dia support. Jadi untuk saiz dah sesuai. Nanti kawan-kawan adjust Jet Pilot dia ikut spek. Untuk saiz carburetor dah sesuai, okay, yang KCDT bagi tahu tadi 53 sampai 62. Untuk bagi minyak cukup, pembakaran sempurna, kawan-kawan setting Jet Pilot ikut spek kawan-kawan, okay. Jadi yang ni KCDT bagi sekali dia punya. Yang ni KCDT cabut siap-siap untuk elak daripada patah masa post, okay. Jadi dapat piping, 2 piping, okay. Stiker CDT, tengkuk dan carburetor, okay. Kalau nak beli carburetor saja boleh. Kalau nak add on untuk tengkuk CNC untuk 24mm pun boleh, okay. Kalau nak laju, padu, horsepower meningkat, kawan-kawan boleh pakai tengkuk CNC untuk sesuai dengan carburetor ni, okay. Kalau pakai tengkuk biasa standard kecil, motor tak power, okay. Kawan-kawan nak keluar power yang betul, nak keluar power yang sebenar, kawan-kawan boleh pakai tengkuk CNC ni, okay. Untuk ngam dengan pakai carburetor ni lah. Boleh add on lah. Nak beli carburetor saja boleh, nak beli tengkuk saja boleh, nak beli dua-dua pun boleh, okay. Jadi ni order daripada Tuan Muhammad Nur. Dia order carburetor dengan tengkuk CNC, okay, untuk PNP pada carburetor Racing Wave 24mm. Dapat full set lah macam ni dia order. Jadi jika berminat untuk order carburetor Racing Wave 24mm, jadi jika berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor KCDT di bawah. Terima kasih support.